Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak buat tutorial untuk buat backup lah pada pendrive. So pertama sekali pastikan cucuk pendrive kat belakang ni. Dia ada ruang untuk masukkan pendrive. Okay, masuk USB. So masukkan pendrive. Okay, mula-mula daripada mouse ni kita right click, masukkan main menu. So akan keluar password ni. So masukkan password dia macam tu. So kat sini mula-mula kita cari dululah video dia, kita nak record dari minit ke berapa, hari apa. So kita tekan pada search lah untuk cari playback dia. So kat sini mana yang ada dot ni maksudnya ada recording lah. So kita pergi ke 24 hari bulan 8. So warna hijau ni menunjukkan ada recording lah. So daripada sini kita pergi ke pukul 5 macam tu. So dah set ke pukul 5. Okey, untuk yang belah sini play atau pause lah. Ini kalau nak play backward, so kita tekan play. Ini untuk lajukan dia. So kat sini boleh pilih lah mana satu. Kemudian kita fast forward pada waktu kejadian. Okey, yang ni macam ni dia sejam-sejam. So kita susah nak tengok berapa. Kita boleh scrollkan dia mengikut waktu yang kita nak lah. Lepas tu boleh tarik macam tu. So kita nak pukul berapa? 4.50. 4.50 waktu kejadian lah. Contoh dia. So daripada sini kita akan klik dia. Tekan gambar gunting ni. Okey, tekan gambar gunting. Kemudian kita tunggu sampai minit ke berapa yang kita nak. Kita boleh fast forward dia sampai dia keluar balik dalam pukul 4.51 macam tu. Okey, 4.51 15. So bila kita tekan gunting lagi sekali untuk kali kedua, dia akan naik warna putih macam ni. Daripada 4.50 14, 4.51 16. So sebab tadi kita dah masukkan pendrive tadi, so dia akan naik lah warna putih ni. So kita klikkan kat sini. Ni kena buat satu-satu channel lah kalau melalui sini. So dari sini kita dah tahu pukul berapa kita nak. 4.50 sampai 4.51. Okey. So kita pergi right click, kita keluar balik, right click lagi sampai keluar sini. So tekan pada backup. Okey, tengah-tengah ni backup. Okey, start daripada sini. Kita ada USB kita kat sini. USB, dan kita browse, simpan kat mana. So dia simpan kat luar lah nanti. Dia ada luar ni. Okey, kemudian kita record, pilih pada all channel. Tekan all, okey. So kat sini kita tulis berapa kita nak. 16 50 kita ambil 10. Kemudian kat sini waktu pertama 24 bulan 8 16.50 10 sampai 16.51 ambil
16. Okay. So bila kita tekan search, dia akan keluar untuk 44 channel lah. Keluar untuk 44 channel. So dari sini kita tengok keperluan dia 25 MB, 26 lah. So kita just tekan backup. So dia akan loading kat bawah ni. Dia remaining time berapa. So dia dah masukkan dalam ni. Dia bila kita buat backup, dia akan